Berapa harga dia? RM1 je. RM1. Terima kasih. RM5. Dua, tiga, empat, lima. Yang ni 5 biji RM2 ah. Ya, 5 biji duit. Aduh, mati ni. Yang biasa berapa mah harga dia besar? RM4. RM4 ya? Orang itu Foodie MY 5. Foodie Malaysia nombor 5. nak ambil mana? Ya, terima kasih. Kami kulit lembu besar dengan badang baling je. Lembu besar. Tapi tu ada apa cari dalam ni. Lembu ke kan? Ha, betul. Betul lembu besar. Ada apa? Betul lembu besar ni orang ramai Oh, ramai. Memang meriah. Hari apa tu? Hari Senin. Hari Senin. Yang abang tengah buat pizza ni, pizza apa bang? Ini slim pizza. Slim pizza, harga dia? Saiz ni RM10. Oh, saiz ni RM10. Yang ni RM6. Oh, yang kecil RM6 ah. Okey. Ini kalau potong jadi 4 kan? Boleh 4 kan? Ini potong 6. Oh, potong 6. Dia ada saiz regular gitu.
Kalau abang nak buat satu ni, nak siapkan dalam berapa lama dia ambil lah? Dalam 5 minit macam tu. Ha? 5 minit. Wah, laju juga. Jual pasal malam kena laju. Ya. Betul juga. Ha. Oh, bakar dia sama juga. Oh, sama. Oh. Tak ni? Dalam 5 minit tu lah. Yang ni cheese lah. Kebab ayam ah. Ayam. Berapa bang harga dia? Tu RM4. Satu RM4. Kalau daging? Kalau daging pun RM4 kat. Oh, dua-dua sama Beza lah. kat roti. Kalau roti ni Ha? ayam RM6, daging RM7. Oh, kalau roti ni lah. Ha, roti ni sama je harga RM4 ke. Oh, okey. Oh, yang ni yang all meal punya. Okey. Ni daging ni. Oh, yang ni yang RM6. Ha, ni RM7 ni Yang ni daging. RM7 daging. Selain abang kat sini, kat mana lagi bang? Dekat pasar malam Keroh dengan Great. Hari apa bang? Hari Jumaat dekat Great, hari Rabu dekat Keroh. Oh, 3 hari seminggu. 3 hari. Okey. Dia sampai pukul berapa bang kat sini? Sini sampai sampai malam tutup ah 9 ni. Oh, 9 yang paling last lah. Dari mana bang? Dari channel YouTube Foodie MY5. Foodie MY5. Oh, di MY5. Oh. Di mana YouTube, pegang YouTube. ke daripada mana pasar malam banyak mana? Yang besar berapa bang? Yang kecil ni satu RM3, dua RM5. Oh, okay. Yang kalau besar? Yang besar RM10. RM10 lah. Okey. Oh, tidak ada sotong raja tapi sotong tak ada stok. Oh, tak ada stok. Okey. Oh, ni memang expert dah ni. Ini abang kira macam mana sebungkus? Terus 5. Bungkus 5. Ya. Oh, dalam sebungkus ada 5 lah. Ada 4. 4. Oh, okey. Apa punya besar tadi I test memang sedap. Ha? Saya bakar je. Ha. Ini bos dia Dia baca. gula dia pun okey. Dia tak manis. Ha, tak manis sangat. Dia Apa Kita YouTube. Foodie MY5, Foodie Malaysia 5.
Oh, ini yang popcorn. Donat ni semua homemade lah? Yang homemade. Semua homemade. Oh, okey. Kalau hari Rabu ada kek semua. Oh, ada kek kat sini juga ke atau tempat lain? Kat Pasar Malam Pro. Oh, okey. Untuk hari Rabu lah? Macam-macam ada lah. Okey. Yang ni roti john abang? Roti john. Berapa harga dia bang? RM3 saja. RM3 ya? Satu set lah? Satu. Ayam dengan daging sama? Sama. Lah? Ayam. Ni kira macam mana sebatang? 8 kubang. Oh. Ayam dengan daging sama lah harga? Sama. Itu nama cantik. Dah biasa dah. Oh, bihun sup RM5. Laksa pun sama RM5 juga.
Yang ni berapa harga dia? Yang tengah buat RM4 ni? je. RM4. Sticker milk ada 9 pieces. Oh, okey. Yang ni perisa apa? Ada coklat, mango, creamy cookies, ada blue ice, pistachio, Oh, okey. strawberry, coffee, green tea. Kan ya? Sizzle wedges. Yang ni harga dia? RM3. RM3. Maggi goreng ah. Okey. Yang tu berapa pula Maggi goreng tu? Harga ikut jenis Maggi lah. Oh, jenis Maggi. Okey, okey. Korean punya. Itu rebung. Rebung ah? Ha. Rebung. Jarang tengok kan? Itu rebung. Sebatang RM2. Oh, sebatang RM2. Kak, ni kira macam mana kak? 5 pieces RM5, 12 pieces RM10. Kalau yang pedas tambah RM1. Okey, kalau pedas tambah sikit kan. Yang ni? Oh, dicampur sekali ada dalam ni.
Ni kira macam mana? Satu batang RM13. RM13 lah satu batang. Okey. Kopi kampung. Kopi kampung. Kopi kampung. Jadi buat. Ada jual.